Dengan gaji statik, sewa naik. Kak, tu. Tengok Uncle Tim tu. Dia tengah gaduh dengan siapa tu? Dia tengah deal dengan supplier kopi tak habis-habis dari tadi. Mana kau tahu dia tengah deal dengan supplier kopi? Kata Mika tak dengar. Mula kuat Uncle dia menyembang daripada tadi. Tinggal pelapar pun boleh dengar tau. Tak dengar? Lemah. Hello. Dah. Putus. Ayah, rasanya kredit saya habis lah. Lah, Aunty May kredit habis. Ya. Kalau macam tu, Nisa suggest Daripada Aunty May pakai prepaid, tukar pergi postpaid. Confirm. Kredit akan habis. Ya. Tapi mahal tak? Baik prepaid atau postpaid, dua-dua pasti mampu milik. Dengan nilai terbesar pada harga terendah. Only with Hotlink je lah. apa kata Mika bagi Uncle Din pinjam handphone Mika? Senang sikit Uncle Din nak nego berjam pun tak apa. Nanti macam mana kita nak cakap sampai dia setuju tidak naik harga? Macam ni, apa kata Uncle bagi tahu dekat Mr. Lim tu, orang muda sekarang ni tengah struggle dengan gaji statik, sewa naik. Kalau dia nak juga naik harga kopi, confirm customer lari pergi minum air kosong. Mesti dia takut kan? Okey. Sekarang ni kopi ni harga gaji statik, sewa naik. Ni Uncle boleh add on. Kalau dia orang boleh bagi harga special, kita boleh tolong promote brand kopi dia tu kat TikTok. Betul. Yalah. Supplier dapat free exposure je. For tengah ingat. Kejap lagi lupakan ke laut je. Kau pakai phone Mika dulu. Ni Hotlink unlimited call. Uncle nak call berapa lama pun, call lah. Bismillahirrahmanirrahim. Lim, kita sambung Lim. Ini nombor saya punya kawannya nombor. Betul lah Lim . Terima kasih banyak-banyak. Okey. Idea korang memang power lah, memang jadi. Lim, dia tak jadi naikkan harga kopi. Cantik. Mari minum. Dan ini khas untuk kamu. Thank you. Minum. Thank you Aunty May. Bukan ini saja tau. Nak makan apa, nak tambah apa, cakap je. Wah, belanja. Kamu bertiga sudah tolong saya satu pertolongan sangat besar tau. Gue Rab cakap dengan Lim ni.